Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke sesi penerangan visual kita hari ini. Cikgu memang sangat teruja nak bersama-sama dengan anda semua. Hari ini, kita nak buat ulang kaji sikit tentang topik satu. Tapi jangan risau, kita akan buat secara padat, santai dan pastinya menyeronokkan. Kita nak refresh balik asas-asas paling penting dalam bab akidah. Jadi, tarik nafas panjang-panjang, fokus dan jom kita mulakan. Okey, cuba anda bayangkan sebuah tapak pembinaan. Sama macam rumah yang perlukan asas atau foundation yang betul-betul kukuh supaya tak roboh ditiup angin, kita sebagai seorang Muslim pun perlukan asas yang kuat dalam diri. Asas ini kita panggil iman. Tanpa iman yang teguh, ibaratnya bangunan kehidupan kita ni goyah dan tak stabil tau. Baiklah, ini plan hala tuju kita untuk sesi kali ini. Pertama, kita tengok apa maksud iman. Kedua, 6 rukun iman. Ketiga, kenapa iman ni sangat penting? Dan yang keempat, macam mana nak jadi mukmin yang soleh? Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Apakah maksud iman? Ini adalah blueprint asas kita. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya maksud iman yang kita selalu sangat dengar ni? Secara ringkasnya, iman bermaksud kita meyakini dengan hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan. Cuba fahamkan betul-betul. Ia bukan sekadar percaya dalam kepala atau tahu secara teori semata-mata. Kalau nak senang ingat, definisi tadi kita boleh pecahkan kepada 3 langkah yang sangat mudah. Pertama, ia mesti bermula dari dalam, iaitu hati yang benar-benar yakin. Kedua, kita lafazkan dengan lidah. Dan ketiga, ini yang paling krusial ya, kita buktikan melalui perbuatan kita setiap hari. Ketiga-tiga elemen ni wajib bergerak seiring. Seterusnya, bahagian kedua, 6 rukun iman, iaitu tiang utama keimanan kita. Berbalik kepada analogi bina bangunan tadi, tiang asas tu memang kena bina betul-betul kuat kan? Rukun iman inilah tiang-tiang tersebut. Kalau kita tak jaga dan tak beriman dengan tiang-tiang ni, akidah kita boleh rosak dan lama-kelamaan bangunan kita tu boleh runtuh pada bila-bila masa. Jadi, sebagai umat Islam, ini 6 rukun yang wajib kita pegang. Jom sebut sama-sama dengan cikgu. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan akhir sekali, beriman kepada qada dan qadar. Turutan ni sangat penting tau, sebab inilah tiang seri kehidupan kita. Masuk bab ketiga. Mengapa iman itu penting? Macam mana ia mengukuhkan bangunan kita? Bila iman dah terpahat kuat dalam hati, secara automatik ia akan mengubah tindakan kita setiap hari. Kita hanya akan menyembah Allah yang Maha Esa, tak ada yang lain. Kita juga akan jadi lebih taat pada perintah Allah dan Rasul serta terus jadikan Al-Quran sebagai manual atau panduan hidup kita. Ia macam kompas yang sentiasa tunjuk arah yang betul. Tapi bukan dari segi perbuatan je tau. Asas iman yang kuat juga sebenarnya membentuk siapa diri kita, iaitu akhlak kita. Kita akan sentiasa cuba mencontohi kepribadian Rasulullah. Kita akan jadi lebih berhati-hati sebelum buat apa-apa keputusan dan sentiasa reda serta bersyukur dengan segala aturannya. Pendek kata, iman ni mencantikkan hati. Dan apa hasil bila kita gabungkan tindakan yang betul dengan akhlak yang mulia? Inilah ganjaran paling epik. Hidup dirahmati dan dikasihi Tuhan. Siapa kat sini tak nak hidup dalam kasih sayang Allah? Kan? Semuanya nak. Itulah sebab utama kenapa kita kena sentiasa jaga tahap keimanan kita. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian akhir, mukmin yang soleh. Hasil daripada asas yang kukuh. Sekarang, cikgu nak anda semua ambil masa sekejap, berhenti dan berfikir. Macam mana agaknya anda praktikan semua ilmu tentang iman ni bila berdepan dengan realiti sebenar? Tak kisahlah kat sekolah ke atau kat rumah. Jadi, poin utama yang cikgu nak sangat anda bawa pulang hari ini ialah iman tu bukan sekadar kita boleh hafal rukun iman tu lancar macam air. Tak. Iman yang sebenar menuntut kita untuk buktikan setiap hari dengan menjadi seorang Muslim yang taat dan berakhlak mulia di mana jua kita berada. Sebagai penutup, peganglah kata-kata ni. Iman membentuk insan bertakwa. Ingat, asas yang kukuh akan melahirkan manusia yang luar biasa hebatnya. Jadi, persoalannya sekarang, adakah bangunan iman anda dah cukup teguh untuk menahan apa jua ujian yang mendatang? Cikgu harap sesi ini buka mata anda semua. Teruskan belajar, sentiasa perbaiki diri dan kita jumpa lagi dalam sesi ulang kaji yang akan datang. Assalamualaikum.